Hai semua, mesti ramai duk tengah tunggu cerita baru daripada Nabil Barabah. Okay, let me share with you a new story about cerita misteri pengantin. Kisah dia macam ni. Satu hari aku ditugaskan untuk make up pengantin. So, keluarga pengantin dan pengantin ni baik dengan aku. Cumanya aku tak tahulah dalam luar mereka macam mana. So, aku pun sampai rumah dia, aku pun jumpa pengantin. Lepas tu pengantin tu kata, Nabil tunggu sekejap boleh tak? Tak boleh make up lagi pasal saya ada acara lagi dengan adik-beradik. So, Nabil kata, tak apalah, tak kisah. Hampa ada acara apa? Mainlah aku join sekali. Tak apa, Nabil tak apa, tak ada masalah. Pasal hari ni malam berinai, semua orang perempuan je. Nabi pun perempuan kan? Memang Nabi perempuan. So Nabi pun pilih join dia. Join Nabi tengoklah acara apa dia buat. So preparation acara yang dia duk tengah buat tu dekat belakang rumah. Belakang rumah, lepas itu ada meja, and then atas meja tu kan ada lebih kurang 7 buyung. Dan setiap buyung tu semua diikat dengan kain kuning. Dan dalam setiap dalam buyung tu ada bunga, macam-macam jenis bunga. Jadi acara yang mereka buat tu Nabi faham mandi bunga lah kot. So tak apalah, tapi ada 7 buyung. So Nabi pun tengoklah acara yang berlangsung tu. Yang tukang bagi mandi buyung tu mak menakan dia ni, cara mak menakan dia tu macam Tok Bromo. Tahu tak? Baca-baca mulut-mulut tekumak kamit sambil jurui buyung pertama. Lepas itu tekumak kamit buyung kedua jurui. Tekumak kamit buyung ketiga, keempat, kelima sampailah ke 7. Selesailah majlis tu. Lepas itu aku pun tak tanya apa langsung. Aku just macam diam, aku just enjoy tengok je acara mereka punya family tu. So tak apalah, habis-habis settle tu aku pun start make up pengantin. So aku tanyalah pengantin, awak nak make up pengantin ni nak pakai baju apa? Okey, dia kata malam berinai dia nak pakai, malam ni tak mau pakai banyak-banyak baju lah. Dia kata sagi penat, dia kata letih. Dia hanya pakai, dia kata 2 jenis baju sahaja. Oh, tak banyak, orang kata. Tak apalah. Tapi Nabi buatlah make up untuk Melayu tradisional dulu. Pasal baju yang kedua dia akan pakai baju Jawa. So masa baju Jawa tu memang kena tukar lah make up sikit. Kan Jawa ada make up dekat day tu, hitam tu semua kan. So akan make up macam tu. Maksudnya yang paling last. Mula-mula buat make up Melayu tradisional dulu. So dia akan pakai songket Melayu tradisional lah. So Nabi pun make up dia pun semua cantik, apa semua lawa dia pun suka. Nabi thank you, Nabi cantik lah apa semua. And then Nabi pun bawa dia. Kita kan mandam. Tak tahulah zaman aku dulu make up. Ada lagi zaman-zaman orang masih lagi buat lagi acara malam berinai dengan bertukar baju-baju tradisional, macam-macam jenis baju. Aku tak tahu zaman lah orang buat ke tak lagi. Lepas tu tak apalah. Nabi pun tuntunlah dia pengantin. Okey, naik atas pelamin. So masa dekat situ tu semua adik-beradik perempuan dia ada. Tak ada laki langsung. Nabi seorang saja yang laki. So mak menakan dia, sepupu sepapat perempuan dia, riuh rendah lah tengok, seronok lah. Malam berinai takat gambar lah apa semua. Jadi bila kata dia naik atas pelamin tu, bila Nabi lepas dia kat atas pelamin, dia kena posing model lah sebagai pengantin, malam pengantin. Maksudnya tu anak dara kena posing dengan baju tradisional dia. So sambil dia posing tu orang duk takat gambar lah. Dan semua dah habis, dah settle. Dia pun masuk ke bilik untuk make up Jawa. Ni yang mula cerita dia ni. Nak dijadikan cerita. Bila kata dah mula nak make up Jawa, Nabi pun siap make up Jawa dia. Tukar semua make up yang mula tadi tu. Tak tukar sangat lah, tambah-tambah saja. Tapi bagi macam spesifik sikit lah. Mata kan, lipstick semua tukar dengan buat semua persiapan lah.
So dia jadilah seorang puteri keraton Jawa dengan pakaian tradisional baju Jawa dia. Memang nampak meletup lah. So Nabi pun tuntunlah dia pergi sampai ke Pelamin. Bila Nabi tuntun dia sampai ke Pelamin, Nabi lepas dia macam biasa. Masa dia pakai baju Melayu tradisional tu, nak bagi kat hampa, dia posing-posing lembut, sopan santun sebagai wanita Melayu biasa saja. So tak nampak sangat lah apa-apa benda-benda yang aneh, benda-benda yang misteri. Tapi bila kata dia pakai baju Jawa tu saja, dia naik atas Pelamin, dandan muka dia bertukang. Sampai adik-beradik dia pun semua pakat tenganga tengok dia. Dia punya posing tu memang macam betul-betul dia menjiwai. Walhalnya perempuan pengantin ni bukan ada background menari pun, bukan ada background berdrama pun. Dia seorang yang pemalu, tapi dia tukar wajah dia, dia tukar dia punya personality, dia tukar cara dia posing macam seorang puteri keraton Jawa tu. Nampak hidup gila-gila. Sampai aku punya bulu roma ni tegak. Aku rasa seram aku tengok dia. Bukan rasa seram macam apa kau, tapi rasa macam sesuatu duk ada dengan budak perempuan ni. Dia posing dengan tangan dia macam ni, dia buat mata dia macam ni, dia buat macam tu. Aku rasa awak macam sesuatu je. Mak menakan dia yang bagi mandi dia tu terus tak cakap banyak, perhati jaga dia sambil mulut terkumat kami. Aku tengok muka mak menakan dia tu, duk tengok dia daripada jauh. Masa perempuan pengantin tu dah datang Pelamin tu, duk posing macam tu. Mulut mak menakan dia macam tu tau. Lepas tu aku pun tak kata apa. Lepas tu kan aku pun diam tengok je pengantin tu. Aku rasa macam something is not right. Dia posing hampa. Tiba-tiba dia pengsan. Pengantin tu pengsan. Mak menakan dia yang duk baca tu kumat kami tu terus pergi dekat pengantin tu. Yang mana orang-orang dekat bawah tu semua, adik-beradik dia, bawah Pelamin tu semua pakai buat tu. Macam tu lah. Yang mak menakan dia ni terus pergi sambut dia. Terus makan sirih ke apa orang tak tahu. Gigit sembok kat muka pengantin tu. Macam tu. Dandan pengantin tu terbangun, terkejut jaga. Tu pengantin tu kata, dia pun tanya lah, okey ke semua? Okey ke? Pengantin tu kata, awak ni pasal apa ni? Dia macam tak sedar. Itulah pengalaman Nabil. Pernah berlaku masa Nabil jadi orang kata apa, pergi make up customer Nabil satu ketika dulu. Ini kisah malam berinai. So sampai sekarang Nabi duk persoalkan apa dia. Tapi Nabi tak berani lah nak tanya mak menakan dia ke siapa-siapa dia beradik dekat situ. Awak hampa ni keturunan kau. Itulah kisah dia. Okay, jumpa lagi. Like, love and share my story nah. Hampa kan nak cerita banyak kan, hampa kena share banyak-banyak bagi FYP. Kalau tidak aku tak mau cerita dah. Okay, bye.